Mamat staf baru kat office kita orang ni belagak gila dengan makcik cleaner. Dia tak tahu yang rupanya dia dah silap besar weh. Ceritanya pagi tadi, dia saja-saja pergi tumpahkan kopi kat lantai masa makcik tu tengah mop. Lepas tu kan, bukan nak minta maaf, dia siap sound makcik tu lagi. Dia kata makcik tu lembab lah, buat semak jalan dia nak lalu lah. Lepas tu dia tak puas hati. Dia naik hantu pergi jumpa bos besar nak report. Dia beria suruh bos pecat makcik tu sebab kononnya kurang ajar dengan dia. Masa dia tengah sedap mengadu kat dalam bilik bos, tiba-tiba makcik tu masuk bawa dulang air. Korang tahu tak bos tu buat apa? Bos tu terus bangun, dia salam cium tangan makcik tu. Bos tu cakap lembut sahaja. "Duduklah mak. Kenapa mak buat kerja lagi ni? Kan abang sudah cakap duduk rumah saja rehat." Korang bayangkan muka budak tu masa tu. Pucat lesi macam nampak hantu. Rupanya makcik cleaner tu mak bos tu sendiri. Memang mendapatlah jawapannya. Korang rasi? Apa nasib budak tu lepas ni?